Saya setuju. Tuan-tuan nak pergi buat luar negara, buat. Tapi saya tak pernah buat di luar negara. Saya nak jadi duta. Saya boleh jadi duta, tuan-tuan, untuk luar negara. Dengan Facebook saya 1 juta orang lebih, dengan Instagram, Facebook, apa semua tu, dengan TikTok, saya boleh dapat dalam 100 ekor lembu. Saya boleh dapat dekat RM50,000. Sebab tawaran dah ada. Berapa banyak dah tawaran sampai. Semua saya tolak. Saya kata saya tak nak. Sebab saya tak tahu betul ke lembu tu seperti mana yang dijanjikan dengan saya. Itu satu saya punya pandangan. Yang kedua, saya tak tengok. Saya duta. Saya tak tengok. Kecuali saya sendiri pergi, saya tengok lembu A, lembu B, lembu C, lembu T. Okay? Harga. Baru saya akan yakin. Buat ke Afrika. Memang tak ada masa saya nak keluar negara kena minta izin menteri. KSU. Luar negara. Saya dekan mana boleh keluar-keluar macam tu. Tuan-tuan nak bagi tahu realiti tu. Lah saya tak ambil. Saya kata buat kat dalam negara. Nak buat silakan. Cuma bila nak buat kat luar negara, kena tahu. Okey, contoh. Masjid kita ada yang buat luar negara. Perempuan ada. Tak apa, jangan takut. Ada. Ngaku je lah. Kalau buat kat luar negara, saya nak tanya. Kenapa buat kat luar negara? Tadi pun saya tanya, kenapa buat kat luar negara? Oh, Ustaz, murah Ustaz. Murah. Berapa? RM150 satu bahagian. Wow, murah sangat tu. Balik modal ke tak? Ke kambing? Bagi 7. Tak murah sangat. Kat mana lembu murah sangat ni? Tengok, nampak tak? Tak apalah, kita faham lah tu. Cuma, bila kau sebut murah, maknanya kau ni cari tempat murah. Kamu boleh beli tudung mahal. Kamu boleh beli baju mahal. Kamu boleh beli kenderaan mahal. Kamu boleh. Tapi kamu nak cari yang murah bila sampai bab ibadat. Tu isu dia. Jadi betulkan percakapan tu. Kenapa buat kat luar negara? Ustaz, saya kesianlah kat orang luar negara. Saya nak tolong orang luar negara. Jadi Alhamdulillah ada lebihan duit sikit. Saya nak buatlah dekat sana 150. Saya nak buatlah kat sana RM300. Silakan. Boleh. Sebab dia cakap nak bantu orang susah di luar negara. Okey. Tapi masalah kau cari yang murah. Rokok dia sebulan pun 417. Nah. Tu rokok sebulan. Yang isap rokok. Yang vape sama je lebih kurang kalau kira-kira balik. Tu tak kira isap cerut lagi.